Ragak mak sampai ditegur macam muka, terkena minyak panas. Akhirnya saya berjaya bantu mak saya hilangkan jeragat tanpa skincare atau cucuk apa-apa. Hai, saya Farah dan ni kisah mak saya, seorang guru pencen umur 58 tahun. Masa muda kulit mak cantik je, licin dan bersih. Tapi bila masuk 50-an, jeragat makin menjadi-jadi. Mula-mula bintik kecil bawah mata je. Tapi makin lama makin merebak ke pipi dan tepi dahi. Lepas tu jadi tompok-tompok gelap, jelas sangat. Mak saya jadi malu, dia pernah menangis depan cermin sebab rasa macam muka terbakar sampai ada jiran tegur masa kenduri. Kak, ni kenapa muka? Terkena minyak ke masa masak? Mak saya cuma senyum. Tapi malam tu, saya nampak dia sapu makeup tebal-tebal. Dia kata, kalau tak cover, orang tengok macam jijik. Saya sedih sangat sebab saya tahu mak saya bukan jenis pentingkan rupa, tapi dia rindu diri dia yang dulu. Yang boleh jalan dengan yakin, yang orang puji kulit bersih. Dia dah cuba macam-macam. Saya sendiri yang tolong belikan krim, serum mahal, ada yang RM300 sebotol pun dia dah try. Yang sapu, yang makan, yang pergi spa, rawatan laser pun sekali tu dia cuba. Tapi balik menangis sebab sakit dan mahal. Paling teruk, jeragat tu makin hitam lepas rawatan. Saya dah tak sanggup tengok mak kecewa. Saya tahu dia bukan nak jadi lawa macam artis pun. Dia cuma nak rasa normal balik. Saya pun mula buat research. Saya baca pasal jeragat ni. Rupa-rupanya jeragat ni berakar. Dia duduk dalam kulit, bukan atas kulit je. Itu sebab bila pakai skincare, dia hilang kejap, lepas tu naik balik. Akar jeragat masih hidup. Kalau nak betul-betul pudarkan jeragat, kena matikan akar dia dari dalam. Saya cari bahan yang boleh bantu dari dalam, bukan yang sapu-sapu lagi. Masa tu, saya terbaca satu artikel tentang bahan aktif dari sumber semula jadi, tomato putih, camu-camu, akar manis. Semua bahan ni ada antioksidan tinggi yang boleh bantu kawal melanin dan cerahkan kulit dari dalam. Dan semua bahan ni ada dalam satu produk herba Malaysia yang saya baru kenal, nama dia Nadi Putri. Saya belikan mak saya sebotol, saya cakap, mak cuba dulu ya, ni bukan ubat. Herba je, satu kapsul sehari lepas makan, mak cuba. Lepas seminggu saya perasan kulit mak nampak lain, lebih segar. Tak kusam macam sebelum ni, jeragat belum hilang tapi dia nampak sihat. Dia pun makin rajin keluar rumah. Saya suruh dia teruskan. Masuk minggu keempat, saya menangis dalam hati. Tompok jeragat mak makin pudar, kulit dia nampak bersinar sikit-sikit, mak pun makin ceria, tak perlu dah foundation tebal. Dia keluar rumah dengan yakin, pergi taman baca Yasin, lepak dengan jiran. Yang paling kelakar, ayah saya pun puji. Awak ni nampak macam muda 10 tahun. Guna apa ni? Mak senyum je, saya tahu dia bahagia. Dan ya, semua ni bermula lepas mak cuba Nadi Putri. Produk ni dari herba, tiada bahan pelik-pelik, tak perlu cucuk atau sakit-sakit. Bila rawat dari dalam, akar jeragat tu boleh mati perlahan-lahan. Saya memang akan rekomen Nadi Putri pada sesiapa yang tengah down sebab jeragat. Kalau mak saya boleh nampak perubahan, saya yakin orang lain pun boleh. Kalau nak mula, cuba satu dulu konsisten. InsyaAllah ada hasil. Kalau rasa kisah ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan simpan. Mungkin ada anak lain yang tengah cari ikhtiar untuk mak dia.